Eyo, what's up guys? Assalamualaikum semua. Seperti anda tengok di sini, inilah kamera baru saya dari SG Cam 20, SJ20. Tapi itulah dia ada spoil sikit lah. Sekejap sini sekejap. Dia ada spoil sikit lah. Dia punya point of view ni tak berapa, tak puas lah. Nampak tak? Dan kalau saya nak nampak meter macam ni, jadi atas dia tak berapa nampak. So dia jadi macam tak puas lah. Sebab point of view dia 154 je. Macam kamera saya sebelum ni 170. So dia nampak jelas. Nak hujan ni saya nak try. Tapi kamera dia sangat cantik lah. Nombor plate memang seketul-seketul nampak. Tengok tu, seketul-seketul nampak. So saya pening lah. Dia boleh kalau nak gantung kat badan tau. Kalau gantung kat helmet dia macam gini lah nampaknya. Saya tak tahu lah okey ke tak. Anda yang tengok ni tolonglah komen. Okey ke tak macam gini, ke nak kena gantung kat badan? Kalau gantung kat badan dia jadi macam ni je. Dia macam tu kalau gantung kat badan. Dia memang lawa, dia nampak meter, boleh nampak langit. Tapi dia tak live macam ni lah. Macam kepala saya ni kan. Ni saya cakap masih belum menggunakan external mic lagi. Sebab apa, mic yang saya beli tu audio jack. Saya dah beli connector dia, connector Type-C. Tapi saya cocok, dia tak detect lah. So saya order yang Type-C punya. Saya dah order yang Type-C punya. Saya kena try dulu. Kalau tak boleh juga, dia kena beli yang SJ Cam punya mic lah. Tu harga dia dekat RM50 juga satu. So guys, minta tolong guys, komen guys, macam ni okey ke ataupun nak kena gantung kat badan. Gantung kat leher ke. Sebab apa, dia punya ni dia tak boleh, macam mana, dia nampak macam besar tau. Dia tak full lah, orang cakap macam tak full lah. Kalau macam ni tengok, nampak meter separuh. Nampak lah atas ni separuh. Tapi memang jelas lah. Dia kelebihan dia yang saya suka sangat kamera ni. Salah satu dia, jap. Kena skip dulu. Traffic light. Salah satu kelebihan dia yang saya suka ni waktu malam lah geng. Kadang-kadang anda tahu kan, saya ni kadang-kadang suka ride waktu malam. Suka malam-malam ronda-ronda sejuk, seronok. Saya nak pergi public bank jap. Nanti kita sambung. Kita pergi public bank dulu. Sini boleh parking nombor plate Abah. ABH. Kamera ni kalau rakam macam gini okey. Rakam macam kita pergi jalan-jalan, kita pergi mandi ke, kita pergi tempat-tempat yang museum ke apa yang kita nak pergi jalan-jalan lah. Tapi kalau naik motor ni dia ada spoil sikit lah. Dia jelas nak buat dashcam, nak buat kamera, nak buat bukti, semua jelas. Tapi dia jadi macam ni separuh. Dia macam tak tahulah kan, bagi anda okey ke tak okey. Bagi saya macam tak puas lah kan. Sebab dia tak nampak atas sangat kan. Tapi kamera ni baik nampak jelas je. Yang saya suka function dia tu, yang saya sayang tu sebab dia satu, dia boleh support mic kan. Yang lama tu tak boleh support mic. Yang kedua, waktu malam sangat terang geng. Nanti saya buat video review yang tentang kamera ni saja. Saya akan buat. Saya tengah uji kaji kamera ni dulu. Saya tak boleh lah beli-beli terus buat kan. Saya kena tahu juga apa kekurangan dia,
apa kelebihan dia, dia punya ni apa benda. So saya kena tahulah kan, baru boleh buat review dulu. Saya sekurang-kurang kena running seminggu dulu. So saya ingat nak bawa anda jalan-jalan Taman Tasik. Tengok dengan kamera baru saya ni, SJ20, dari brand SJ Cam. Mantap lah kamera ni. Tapi adalah, dah 10 kali dah saya ulang spoil. Saya tak puas hati sebenarnya. Memang saya tak puas hati. Kenapa kamera macam gini dia tak buat macam yang dia punya point of view tu, seperti kamera sebelum ni kan. Kamera sebelum ni C110 plus, 170 FOV. Yang ni 150 ni je. So dia macam potong sikit lah. Bagi saya lah potong sikit. Anda tolonglah komen. Okey ke tak okey? Okey ke tak okey kan. Ni Jalan Bandar. Nanti saya akan rakam malam pula. Anda tengok malam memang terang kan. Memang terang gila malam. Cerah gila, lawa. Uish. Dia ada lampu sikit je, auto tempat yang gelap tu jadi terang. Budak-budak paranormal boleh lah beli kamera ni. Kamera ni boleh buat live juga. So jangan tengok tu puasa, ingat puasa. Mata tu jangan tengok. Tengok geng, nombor plate seketul geng. Memang jelas. Tapi kalau nak lagi cantik dia punya view ni, saya tak boleh nampakkan meter ni. So orang tak tahulah saya naik motor apa kan. Tak gempak apalah, saya terlepas pandang lah. Tapi itulah, sayang lah kamera ni. Kamera dah cun, dah clear macam gini. Malam pun clear, jelas, cerah. Dia tempat yang gelap jadi cerah. Tapi dia punya kekurangan dia dekat view ni. Dia nampak macam tak full lah. Dia macam tak full tau. Dia macam terlampau fokus kepada meter tu. Kita nak fokus jalan, bukan meter. Tapi nak juga nampak meter kan. Saya nak pergi Maybank sekejap, nak transfer lah. Alamak, hujan geng. Tak boleh. Patah balik. Hujan. Hujan. Nasib baiklah semua barang saya ni kalis air. Handphone kalis air. Dan kamera kalis air. Sebelah saya ni intercom kalis air. Nanti tunggu saya beli mic. Tunggu mic saya sampai. Esok atau lusa sampailah. Hari ni baru 6 bulan kan. 7 atau 8 sampailah. 8 tu sebenarnya saya dah nak pergi ke KL lah. Saya baru nak test pakai kamera ni. Tapi itulah, saya ingat sama ada saya nak gantung kat badan ke, ataupun saya buat dia macam ni, lantak lah. Saya memang meter tu nampak separuh je lah. Sekejap saya tunjuk lah meter tu. Kalau try highway ke, try speed kan, saya tengok depan, saya tunjuk sikit meter. Saya tengok depan, saya tunjuk sikit meter. Saya rasa macam gitu je lah. Benda dah beli. Saya boleh terlepas pandang lah geng. Pasal dia punya, itulah orang cakap pengalaman mendewasakan kita kan. So saya dah tahulah kamera ni. Kamera ni kalau nak buat jalan-jalan, nak buat jogging ke, nak buat apa, memang cantik lah kan. Tapi kalau macam view ni, dia macam ada macam tak puas sikit lah. Sebab apa? Dia tak ni lah. Alah, nampak sendiri lah. Layan lah geng, layan lah. Saya pun pening lah. Saya nak beli apa bagi dia macam cantik sikit Nak beli kanta ke? Kanta yang dulu zaman PKP tu ada duk guna time selfie. Ada satu kanta ni, gambar ni Kalau pakai ni dah selesai dah masalah. Tapi itulah, alamak, hujan lah geng. Berhenti tu, lebat lah. Saya ingat nak ambil bubur lambuk depan dekat Masjid India ni. Esok dah. Nampak lu, sekejap lagi kita redah. Kalau saya pakai kanta tu, saya rasa selesai dah masalah saya ni. Saja tunjuk video tu lama-lama. Ni saya gadah hujan ni geng. Tak apa, kamera ni waterproof dia tanpa casing tu 5 meter kot tak silap saya.
Kalau pakai itu, pakai casing dia 30 meter. Sayanglah kamera ni cantik kot. Tapi itulah tengok kalau saya macam gini nampak separuh je. Ni hujan saya kena tunduk sikit. Nampak meter je lah. Nak buat apa tengok meter je ni. Masalah kantar tu kalau saya pakai, dia cerita untuk telefon dah. So clip dia tu memang boleh clip telefon. Kalau boleh clip kamera ni cantik. Kalau tak pakai clip tu, saya nak pakai apa? Takkan saya nak gam dekat lensa kamera ni pula. Mampu kamera ni pun dekat 1000. Saya dapat promosi, saya beli dalam 700 ke 600 lah, 690 macam tu, 680 kat 700 lah. Harga asal dia dekat 1200 ke 1300 macam tu lah. So kamera lama saya nak tolak lah. Saya tolak murmur je 300 je lah. Kamera lama tu pun harga betul dia dalam 600 juga lah. Dia setengah daripada harga ni. Harga kamera ni harga betul dia 1000 lebih. Saya beli dalam 400 kamera yang lama tu kan. Itu memang untuk rekod memang sedap lah. Tapi dia tak boleh cocok mic lah. Anda kena pandai-pandai lah. Takkan nak buat dashcam, nak buat bukti. Kalau tak nak cakap-cakap boleh lah pakai yang tu. Macam saya ni, saya nak buat vlog. So saya kena borak-borak sikit. Saya memang tak tidur diam je. So saya kena ada mic. Sebab tu saya beli yang ni. Tapi saya terlepas pandang dia punya pool tu kan. Tapi satu-satu kamera yang paling canggih sekarang ni, kamera Action Cam SG dari brand SJ Cam ni lah. Sebab pun dia satu-satunya action cam yang ada dua lens. Satu lens malam, satu lens siang kan. Macam ni sekarang saya pakai lens siang. Nanti malam saya switch kepada lens malam. Tapi dua-dua sama je. Dia punya view ni tetap macam gini kan. Saya cubalah nanti. Saya nak sama ada saya gantung kat leher saya ataupun saya try pakai kata tu. Saya cuba juga buat. Saya risau mana pula saya nak DIY bracket dia tu, nak ikat dengan getah je. Okey lah geng, saya ingat video saya sampai di sini dulu. Maaflah lama tak buat video. Ni saya buat juga. Okey geng, saya tunggu mic saya. Lepas tu saya nak pergi KL. Nanti saya rakam. Okey, Assalamualaikum semua. Jumpa kita lagi nanti.